Adakah dekat sini yang tengah mencari income, nak cari pendapatan tambahan, nak buat bisnes lain? Stay kejap, mana tahu berminat dengan Public Gold ni. Pengenalan sikit, Public Gold ni adalah pengeluar dan pembekal emas terbesar di Public Gold. Dia jual gold bar dan juga dia jual dinar. Kelebihan kalau kita buat bisnes Public Gold ni ada banyak lah. Antaranya boleh buat pendapatan passive income. Bermaksud sepanjang mana orang di bawah kita membuat belian, kita akan diberikan pendapatan. Kalau kita nak buat pendapatan dengan Public Gold ni, kita kena jadi dealer Public Gold. Jadi kita kena upgrade lah daripada customer biasa menjadi dealer Public Gold. Yang bestnya status dealer kita ni seumur hidup lah. Bermaksud kalau kita tak buat bisnes, kita tak buat sale, kita tak buat recruitment, kita tak daftarkan akaun, kita layak untuk menjadi mendapat insentif daripada Public Gold. Best kan? Dan yang paling best sekali, kalau jadi dealer Public Gold ni, kita tak perlu simpan stok, tak perlu beli stok. Bermaksud belian customer kita semuanya direct kepada Public Gold. Jadi tak adalah pening stok tak habis dan sebagainya. Siapa yang belum lagi ada akaun Public Gold, dia nak jadi dealer, saya di bawah G100 Network, di bawah Tuan Zulkifli Syafiee. Jadi siapa yang join saya, dia akan automatik lah dapat semua support tools ataupun bantuan daripada grup. Kita ada macam-macam yang tuan-tuan perempuan, training pun kita akan sediakan. Jadi jangan risau. Untuk jadi dealer Public Gold pun mudah sangat, iaitu tuan-tuan perempuan kena buat belian emas lah dengan jumlah yang telah ditetapkan, jumlah ikut promosi terkini. Jadi siapa yang nak tahu kelebihan ataupun nak tahu lagi detail tentang dealer Public Gold, potensi income dan sebagainya, boleh isi beg biru ataupun boleh hubungi saya. Nanti saya bantu untuk mulakan menjadi bina insentif pasif Public Gold.